Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada pagi ini. Baik, kita mulakan dengan melihat kepada paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini menerima pengaruh angin daripada arah timuran dengan kelajuan yang direkodkan sekitar 10 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora buat masa kini. Baik, kita teruskan lagi dengan melihat kepada paparan gema radar. Pada pagi ini, keadaan cuaca dilihat baik dan juga cerah di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Namun kita dapat lihat keadaan hujan kini mula terbentuk melibatkan kawasan di sekitar perairan, pesisir pantai negeri Terengganu dan juga pesisir pantai negeri Pahang. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini akan mula bergerak masuk sedikit masa sahaja lagi di negeri-negeri di pantai timur. Dan kita dapat lihat juga pada ketika ini keadaan hujan telah pun berlaku melibatkan kawasan di sekitar Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh kekal sehingga kelewat pagi nanti. Baik, kita teruskan dengan melihat kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia masih lagi menjangkakan untuk keadaan hujan di hampir keseluruhan Semenanjung di sebelah petang nanti. Bermula daripada pantai timur, dan keadaan hujan di negeri pantai timur akan bergerak masuk ke negeri-negeri pantai barat menjelang petang nanti. Dan keadaan hujan di sebelah petang lebih tertumpu di bahagian pedalaman, terutamanya pedalaman negeri Perak, pedalaman negeri Kelantan dan juga negeri-negeri di sebelah utara. Keadaan hujan juga turut dijangka boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar Lembah Kelang, termasuklah di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, dan juga di sekitar Johor Barat. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, kita teruskan lagi dengan keadaan cuaca pada pagi ini di sebelah Sabah dan juga Sarawak. Di sini kita dapat lihat keadaan cuaca baik, namun keadaan hujan masih lagi berbaki di sekitar Seri Aman, dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini akan reda sedikit masa sahaja lagi. Dan di sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan pedalaman Sarawak dan juga sebelah utara Sarawak, manakala di Sabah pula keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman. Justru itu, kepada orang ramai terutamanya yang pulang bekerja dan ingin membeli juadah berbuka puasa pada sebelah petang nanti, anda dinasihatkan untuk supaya sentiasa berwaspada dan peka dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.